Tadi bunyi apa itu? Owner mengadu, rumah bocor. So meter tak nyala, macam-macam lah. Tapi tak boleh tinggal kereta. Kita cuba saya mungkin tengok apa yang kita boleh buat troubleshoot. Dia check bunyi. So mounting engine possibility boleh jadi. Banyak nak kena tengok. Nak kena jet tu. Oh, okay. Sebab belakang dia pakai independent, so dia ada link, ada tulang anjing, ada lower arm, so nak kena tengok. Ya. Seperti Abang Daha kata, multi link. Kita kasi check bunyi. Nampaknya memang air sober sakong. Depan belakang. Boleh pakai lah air sober ni. Yang ni boleh pakai lagi. Apa? Leaking. Beli kereta second hand. Datang check dengan kita. Kita check cantik punya, jangan risau. Ada poin-poin yang ada. Tengok Abang Ana check dengan list lagi. Nampak? Kalau saya bengkel yang sistematik macam kami, macam kami lah, datanglah bengkel ni. Okay? Ya, betul. Ya, betul Nabi. Ya, betul. Check Elok. Kabur pun ada. Banyak apel dia. Setelah tolong like dan follow kita orang punya TikTok ni. Baru nak start, baru nak up. Bye bye.